gejala sosial dan permasalahan umat Islam masa kini yang merupakan satu perkara yang dibincang di semua peringkat oleh cendekiawan-cendekiawan, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, berkait dengan apa yang berlaku dan macam manakah penyelesaiannya. Di dalam ruang yang diberikan kepada saya ini, saya ingin cuba untuk memberikan beberapa ulasan berkait dengan punca-punca dan sebab-sebab kepada gejala sosial yang berlaku di kalangan umat Islam secara umumnya dan golongan remaja dan pemuda secara khususnya, yang mana punca-punca dan sebab-sebab tersebut kita boleh bahagikan kepada dua. Yang pertamanya ialah luaran dan yang keduanya ialah dalaman. Yang luaran ialah sudah tentu perancangan-perancangan daripada musuh-musuh Islam yang terdiri daripada kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian, yang mana mereka ini sentiasa merancang untuk menghancurkan Islam dan menghancurkan umat Islam. Dan kita lihat Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyebut di dalam ayat-ayat yang banyak di dalam Al-Quranul Karim, dan juga dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang banyak. Antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan orang Nasara mereka selama-lamanya tidak akan reda kepadamu, wahai Muhammad, dan juga umatmu, sehinggalah kamu mengikut millah mereka. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun." Mereka, yakni orang-orang kafir yang memusuhi Islam, mereka ini sentiasa mahu memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memenuhi cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Kita lihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan lafaz kata perbuatan yang menunjukkan perbuatan yang sedang berlaku dan ianya berulang. Ini di antara mukjizat Al-Quranul Karim dari sudut bahasa, yang mana apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang memusuhi Islam ini dalam usaha-usaha mereka untuk menghancurkan Islam dan juga umat Islam bukan sahaja berlaku di zaman Nabi SAW, bahkan akan berlaku di sepanjang zaman sehinggalah pada masa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang akan berlaku di sepanjang zaman, yang mana di antaranya ialah pertembungan di antara hak dan batil. Kita lihat antara musuh-musuh Islam yang paling nyata sekali ialah orang-orang Yahudi, sehingga kita baca surah Fatihah pada tiap-tiap rakaat dalam sembahyang kita, yang menjadi salah satu daripada rukun sembahyang. Kalau kita tak baca surah Fatihah, tak sah sembahyang kita. Yang mana kita ulang di dalamnya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai ke atas mereka, waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Yang mana orang-orang Yahudi Allah Ta'ala menceritakan banyak di dalam ayat-ayat suci Al-Quranul Karim bagaimana permusuhan mereka yang sangat nyata dan terang terhadap Islam dan umat Islam. Antara sifat dan ciri yang Allah Ta'ala dedahkan di dalam Al-Quranul Karim berkait dengan mereka ialah
wa yufsiduna fil ardh. Mereka ini melakukan kerosakan di atas muka bumi. Yang mana mereka sentiasa berusaha untuk merosak, untuk menghancurkan Islam dan juga umat Islam. Kita lihat antaranya ialah apa yang didedahkan di dalam protokolat Sahyuniyah, dasar-dasar Zionis yang didedahkan. Di antaranya ialah dinyatakan di dalamnya, salah satunya ialah untuk menghancurkan Islam dan umat Islam ialah dengan menghancurkan golongan remaja dan golongan pemuda daripada kalangan mereka. Mereka mempunyai alat-alat yang banyak. Lebih-lebih lagi kita sekarang berada di zaman apa yang disebut sebagai zaman globalisasi. Dunia yang besar ini umpama satu kampung. Apa yang berlaku di Jepun, apa yang berlaku di Amerika Syarikat, apa yang berlaku di United Kingdom, kita buka TV, buka internet, kita buka radio, kita tahu apa yang berlaku di sana apabila perkara tersebut berlaku. Di mana di antara alat-alat globalisasi ini ialah media massa. Yang mana media massa ini digunakan dengan sejahat-jahatnya oleh orang-orang Yahudi Zionis untuk menghancurkan Islam dan menghancurkan umat Islam. Sehingga ada satu kajian mengatakan bahawa di Amerika Syarikat, yang merupakan kuasa besar dunia yang tunggal pada hari ini, di Amerika Syarikat media-media 80% dimiliki oleh orang-orang Yahudi Zionis. Yang mana melalui media-media massa inilah mereka menyalurkan program-program yang menyesatkan, yang meruntuhkan akhlak dan moral, menggalakkan perzinaan dan lain-lain lagi yang seumpamanya yang diceritakan dengan detail dan terperinci oleh Al-Fadhil Ustaz Ridwan Muhammad Noor sebentar tadi. Di mana ini adalah merupakan sebab dan punca yang pertama. Yang keduanya ialah sebab dan punca dalaman. Sebab dan punca dalaman ini yang pertama sekali ialah kejahilan umat Islam itu sendiri. Umat Islam walaupun ramai, tetapi mereka jahil berkait dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang betullah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi menyatakan bahawa tatada'a 'alaikumul umam kama tatada'al akalatu 'ala qas'atiha. Lalu sahabat-sahabat Nabi bertanya, "Aw min qillatin nahnu yaumi idzin ya Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, bal antum katsir walakinnakum ghutha ka ghutha'is sayl." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis ini, umat-umat manusia, musuh-musuh Islam, semua mereka berkumpul untuk menghancurkan kamu. Umat Islam umpama orang yang sedang kelaparan, berada di hadapan mereka makanan-makanan yang lazat. Lalu sahabat-sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah bilangan kami sedikit pada ketika itu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Tidak. Bilangan kamu ramai, tetapi kamu umpama buih-buih banjir yang kosong, tidak mempunyai isi." Inilah hakikat apa yang kita berada pada hari ini. Bilangan umat Islam sangat ramai. Daripada permasalahan-permasalahan yang berlaku di kalangan umat Islam, gejala sosial, keruntuhan akhlak dan moral, yang mana kita boleh menyatakan sebab yang pertama yang kita sebutkan tadi, punca daripada perancangan musuh-musuh Islam. Tetapi dalam masa yang sama kita juga mestilah mengakui di antara sebab dan puncanya ialah kerana kejahilan umat Islam itu sendiri. Umat Islam jahil, tidak tahu berkait dengan agama Islam yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keduanya ialah ulama tidak memainkan peranan. Ulama-ulama disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai warasatul anbiya, pewaris kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita lihat bagaimana sejarah hidup nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, ada di antara mereka yang secara khusus Allah Subhanahu wa taala ceritakan